Satu saja nak pesan, kawasan sini dia ada rival dia. Satu masjid Nabi tengah sini, belakang sana dekat Meneret belah sana tu, berdepan dengan dia ada satu lagi masjid orang jahat disebut dalam Al-Quran. Nama masjid juga, nama dia Masjid Dirar. Dalam surah At-Taubah ada Masjid Dirar. Pasal apa? Ketika Nabi nak pergi perang Tabuk, Masjid Dirar dibuat. Perang Tabuk ni masa tu dah champion dah. Ni baru sampai buat masjid ni. Lama-lama dakwah dah jadi hebat. Madinah dah. Orang-orang lain fikir tak boleh ni. Kita kena makan orang Islam daripada dalam juga. Mana kena berlakon jadi orang Islam. Ada orang nama dia Orientalis. Dia adalah orang padri yang besar. Dia masuk Islam. Dia binakan masjid dekat situ nama Masjid Dirar. Dia mai dekat Nabi, dia berkata dekat Nabi, Muhammad nanti jangan lupa untuk rasmikan masjid kami. Nabi kata, aku nak pergi ke perang Tabuk. Balik perang Tabuk aku akan rasmikan. Dia berkata, baik, kami akan tunggu. Nabi pun pergi perang Tabuk. Balik perang Tabuk, Malaikat Jibril bagi tahu. Sebab Nabi abang, aku nak rasmikan masjid ni, nak semayang dalam dia. Malaikat Jibril kata, jangan. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun. Masjid yang dibina atas dasar asas agama, atas dasar takwa itu yang layak untuk kita semayang. Yang ni bukan. Masjid Dirar dibuat untuk memecahkan umat Islam, mencari rahsia. Sebab bila umat Islam pergi semayang kat situ, mereka korek apa Muhammad nak buat. Maka Nabi sampai daripada Tabuk, apa Nabi buat? Nabi bakar terus masjid. Jadi kalau nanti ada orang main kata, apa Nabi hampa suruh duduk semayang, Nabi pun bakar masjid, la haula wala quwata illa billah. Kena tahu pasal apa Nabi bakar. Boleh faham? Sebab dia mencari rahsia, dia pecah belahkan umat Islam yang ada dekat sini, dia merosakkan para sahabat yang ada di tempat asas awal first masjid sebelum Madinah. Ni tempat sini. Tengok saya elok-elok. Ingat, daripada hari tu saya duduk abang, jaga dengan segala tali barut dan juga orang yang memusnahkan keluarga kita daripada dalam. Jaga, sentiasa minta. Sebab tu nanti tawaf, apa doa yang tuan-tuan akan minta nanti dalam tawaf nanti, kita akan minta sama-sama, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, jauhkan kami daripada orang-orang hipokrit dan yang akan membawa kami musnah daripada dalaman. Itu kan surah yang Tok Imam baca semayang Jumaat. Semayang Jumaat Tok Imam baca dua surah. Satu surah Jumaat, satu surah Al-Munafiqun. Dua surah masa kita semayang Jumaat tu Tok Imam baca. Rakaat pertama surah Al-Jumu'ah satu surah, rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Dia duk cerita perangai orang munafik semua dalam surah tu. Mereka ni lah yang duk kacau baginda Nabi SAW. Sebab tu keluarga kita dah elok, pegang elok, boleh binasa kalau salah kahwin, kalau salah hantar anak pergi sekolah, kalau salah sebab apa? Mereka akan rosakkan keluarga daripada dalam. Tuan-tuan kena tahu benda ni. Sebab inilah asas awal kenapa Islam ada peristiwa ini untuk kita pelajari. Boleh?